Saat bulan Syawal hampir ke penghujungnya, sana sini di Sarawak masih lagi diadakan rumah terbuka dan majlis ramah tamah Aidilfitri. Di Kampung Melayu Engkelili, ada sesuatu yang sangat menarik perhatian para tetamu. Nak tahu? Ikuti paparan ini. Satu kelainan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Kampung Melayu Engkelili ini berbanding Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di tempat lain adalah dari segi hidangan keknya, terutamanya kek lapis. Dan di sini kalau anda dapat lihat terdapat deretan pelbagai jenis kek lapisnya dengan pelbagai nama dan juga pelbagai rasa. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah ini yang diberi nama kek lapis World Cup. Pada majlis tahun ini, tetamu dihidangkan dengan 50 jenis kek. Hampir kesemuanya adalah kek lapis. Pasti ada yang bertanya bagaimana mereka menyediakan kek yang sebegini banyak. Memang setiap sebuah rumah ada sebiji kek. Ikhlas hati yang memberi lah. Yang tidak ada di kampung, yang di luar kampung pun kalau nak bagi pun diterima juga. Ikut amalan kebiasaannya tahun-tahun lepas, kek ini kita bila dah tetamu dah merasakan kek ini kan, kita akan bawa ke petang sampai ke malam sebab malam kita masih ada aktiviti lagi. Habis kalau kek tak habis juga, keesokan harinya kita gotong royong, kita potong, kita bagilah setiap rumah bagi untuk menghabiskan kek daripada membazir. Tapi biasanya memang habislah. Habis. Kepelbagaian warna, corak dan selain nama yang cukup unik menarik keinginan setiap tetamu untuk merasa kesemua kek. Dan yang pasti, kek buatan tangan mempunyai rasa yang amat sedap dengan gabungan pelbagai perisa seperti rasa kopi, coklat, keju, lemon, pandan, Milo atau rasa holik. Saya di Sarawak ni dah tahun keempat. Yang menariknya di Sarawak ni, sambutan Hari Raya ni meriah sampai 1 bulan lah. Dan antara yang lainnya menariknya ialah hidangan kek lapis yang berbagai-bagai jenis yang dihidangkan pada Hari Raya. Seperti yang kita lihat pada hari inilah. Untuk ramah tamah ni memang kek dia yang banyak lah kan. Setiap satu rumah tu sumbangkan satu kek. Memang menarik lah. Lain di Sarawak, tak macam ni, banyak kek. Saya tak pernah jumpa lagi. Selalu datang sini je lah. Kalau kali kedua ke ketiga? Ada kek. Kek apa yang rasa dia sedap? Saya suka yang lumut cheese tu. Sedap lah, semua sedap. Ni kali kedua. Sebelum ni 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Memang kek menarik lah. Semua pun sedap, betul cantik. Dengan majoriti penduduk di kawasan Engkelili adalah masyarakat Iban, penduduk Kampung Melayu Engkelili mahu menjadikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri yang diadakan setiap tahun sebagai landasan untuk mengukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Jadi tahun ini kita membuat Ramah Tamah ini pada minggu yang ketiga selepas Hari Raya lah. Hari ini, jadi kalau nak minggu depan dah bulan lain lah. Jadi tujuan sebenarnya kita mengadakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri ini adalah untuk merapatkan lagi hubungan di antara kaum-kaum ada di Engkelili ini lah. Seperti kita jemput daripada Rumah Panjang, daripada kedai-kedai lah, toke-toke Cina sana. Jika lemang atau ketupat semestinya perlu ada sebagai juadah tradisi Aidilfitri, pelbagai jenis kek yang disediakan penduduk Kampung Melayu Engkelili melambangkan kesepaduan dan kerjasama penduduknya dalam melakukan apa jua aktiviti. Sudah tentu di Sarawak, kek lapis adalah cerminan pada kemeriahan perayaan serta kreativiti, semangat dan kesabaran masyarakatnya.